Kak Tisha ni? Mana? Mana Kak Tisha? Cak! Baca! 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 Mana Cikgu Lala? Mana Cikgu Lala? Siapa saya? Kak Tisha. Gembira belajar. Kak Tisha. Mari bersama. Kak Tisha. Cerdik membesar. Kak Tisha. Hai, Cikgu Lala di sini. Baca, 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 baca. Cikgu Lala di sini. Mana Kak Tisha ni? Mana Kak Tisha? Mana ni? Baca. Mana Cikgu Lala? Mana Cikgu Lala ni? Mana Cikgu Lala? Baca. Cikgu Lala di sini. Nama. 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 Nama saya Cikgu Lala. Nama saya Kak Tisha. Nama saya Cikgu Lala. Nama saya Kak Tisha. Nama awak? Nama awak? Nama saya Cikgu Lala. Nama awak? Nama saya Kak Tisha. Nama awak siapa? Saya perempuan. Perempuan. Saya perempuan. Ini perempuan. Perempuan. Kakak perempuan. Ibu perempuan. Nenek juga perempuan. Perempuan sopan, ayu, lemah lembut. Itulah sifat perempuan. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Ahmad, lelaki ke perempuan? Laki. Wow, Ahmad lelaki. Lelaki. Abang lelaki. Papa lelaki. Atuk juga lelaki. Kuat, gagah, suara galak. Itu sifat lelaki. Hanya ada dua jantina, lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan, ciptaan Maha Kuasa. Perempuan, perempuan, lembut perlu sopan. Ibu, kakak dan nenek semuanya perempuan. Lelaki, lelaki,
Jurutera lelaki, jurutera perempuan. Tukang masak lelaki, tukang masak perempuan. Juruterbang lelaki, juruterbang perempuan. Guru lelaki, guru perempuan. Hakim lelaki, hakim perempuan. Adik-adik, nampak tak? Ada juga jurutera lelaki dan ada juga jurutera perempuan. Siapa-siapa pun boleh berjaya asalkan berusaha dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, Kak Tisha ada kawan baru. Ini Autumns. Hai Autumns. Hai Kak Tisha. Autumns, Kak Tisha ada botol. Tengoklah ni, ada 2 botol. Boleh sebut sama-sama dengan Kak Tisha? Botol. Ini botol susu. Ini botol air. Cuba ikut Kak Tisha. Botol susu, botol air. Botol susu, botol air. Botol susu, minum susu, minum air. Bila haus, kita minum air. Minum air. Bila haus, kita buat apa, Autumns? Minum air. Bila haus, kita minum air. Macam ni pegang botol. Pegang botol dan kita minum air. Minum air. Tengoklah, bila Kak Tisha buat macam ni, straw daripada botol tu pun ikut. Bila Kak Tisha buat macam ni, straw daripada air tu pun ikut. Straw ni macam menari-nari lah. Cuba tengok. Straw menari-nari. Wah, hebatnya. Autumns, jom ikut Kak Tisha sebut minum air. Minum air. Cuba Autumns ikut. Minum air, minum air. Cuba awak pula sebut. Minum air. Minum air. Pandai. Jom kita buat minum air. Angkat tangan kanan dan kita minum air. Angkat tangan dan kita minum air. Autumn suka minum air. Semua pun boleh jadi anak yang sihat bila minum air. Kak Tisha ada botol lain. Botol ni Kak Tisha akan bawa bila Kak Tisha pergi main dekat taman, bila Kak Tisha pergi jalan-jalan, sebab bila kita haus, kita boleh terus minum. Tisha akan bawa macam ni. Ataupun Kak Tisha akan bawa macam ni. Sebut sama-sama dengan Kak Tisha. Minum air. Macam mana minum air? Minum air. Perempuan rambutnya panjang. Perempuan bertudung bila tutup aurat. Rambut panjang. Bertudung. Perempuan. Lelaki rambut pendek. Kadang-kadang ada misai dan janggut. Misai, janggut. Perempuan suara ayu. Perempuan sopan santun. Lelaki gagah perkasa. Saya lelaki. Saya Mami saya perempuan. Jadi saya lelaki. Nama adik saya Ahmad Khalil lelaki. Adik saya. Awak lelaki ke perempuan? Hanya ada 2 jantina
betina, lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan, ciptaan Maha Kuasa. Hari ni kita belajar nama. Kita belajar perempuan. Kita belajar lelaki. Pandai semua. Jumpa lagi.